Huyo, kereta idaman Suzuki Jimny. Berapa income yang selesa kalau nak beli kereta ni? Jom kita kira. Model baru, harga bermula RM175,000. Deposit 30%, RM52,500. Enjin 1.5, road tax RM120. Insurans RM2,200. Total upfront yang kena prepare adalah RM54,820. Yang bestnya kereta ni kita boleh convert dia jadi macam-macam. Installment kalau kita kira untuk 7 tahun, sebulan RM1,750. Kalikan pula dengan 12 bulan, RM21,000. Kita kira dia punya yearly expenses pula. Insurans RM2,200. Road tax RM120. Servis RM900. Wear and tear preparekan RM1,800 setahun. Total up untuk yearly expenses adalah RM5,020. Bukan yearly expenses dengan yearly installment RM26,020. Bahagikan pula dengan 12 bulan. Sebulan kena prepare RM2,168. Berapa income yang selesa? Kalau nak gunakan 30% daripada income, sebulan kena ada RM7,227. Kalau nak gunakan 20% daripada income, sebulan income bersih kena ada sebanyak RM10,481. Kereta ni boleh transform jadi macam-macam jenis. Garang kan? Korang berkenan yang mana?